Haruman dia. Ambil bau. Ambil bau dulu. Bau dah sedap. Tapi lagi sedap kalau ditarik. Itu sebab cawannya besarnya ni. Ni kalau kita tarik ada buih-buih, rasa dia berubah. Lagi dia macam lemak kan. Okey, jadi untuk kali ini kalau tadi kita lihat bagaimana mereka gelagat mereka dalam sukan nikah bersama dengan kumpulan. Tapi kali ini kita nak bawa sekali lagi untuk wakil setiap kumpulan untuk cabaran kopi tarik. Bukan saya yang akan tarik, tapi yang akan tarik ialah wakil daripada setiap kumpulan. Okey. Ya. Sebelum tu kita nak kenalkan juri dulu. Sabar Sabar sebelum yang mula. akan menilai prestasi anda bertiga, pastinya bos kita. Ya, Encik Saiful Zaman Yusof. Okey, bos. Ya. Okey, bos, sebelum kita nak bagi tahu lah, kita nak bagi dia tahu kriteria penilaian nanti supaya orang ni saya kena tarik betul-betul ni. Dengar dia akan dinilai? Okey, sebelum kita menilai, kita melihat di hadapan saya ini ialah Antong Cafe. Jadi terima kasih kepada Antong Cafe. Antong Cafe ini bermula di Taiping ataupun di Taiping pada 1933 oleh Encik Tia dan juga Encik Ahmad. Dan kemudian dia berkembang sehinggalah membuka kilang pada di Asam Kumbang. Dan pada hari ini kita ada Antong Cafe untuk para peserta kita menarik kopi tarik di sini. Okey. Sekarang ni kita ambil 4 kriteria utama dalam menarik kopi ini. Yang pertama ialah apakah rasanya nanti. Bos akan minum lah ni. Tetapi rasa dah memang sedap lah di sini. Okey, yang kedua kita akan melihat adakah buihnya itu seperti buih-buih di lautan ditarik. Dan yang ketiga ialah gaya tarikan. Okey, kena ingat ada tiga gaya perkara ya. Dan kemudian yang keempat, yang paling penting ialah teknik menarik. Teknik menarik kawan saya beritahu. Okey. Jadi ada rasa, ada buih. Lepas tu ada apa lagi? Teknik, style dan teknik tarikan. Teknik das. Yang ketiga tadi, bolehlah cara tarik tu. Okey. Baik, kita bermula dengan Jiha dulu, wakil kumpulan 1 dari Johor FM. Jiha, bersedia Jiha? InsyaAllah. Okey, mana kumpulan 1? Kumpulan 1. Yes, okey, bagikan sokongan. Okey. Ya. Okey, juri dah bersedia. Pasang lagu satu. Nak pasang lagu. DJ order lagu tau. Okey, standby. Dah bersedia. Okey, sekejap. Kita ambil, pastikan air dah macam ni. Ambil 2 ni. 2 Okey, ni yang ada air ni kosong ada cawan. Okey, kita memang dah siap-siap pakai apron sebab kita macam boleh agak lah. Tolong jauh sikit. Kita baik. Kami faham. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah Jiha dekat depan ke situ je? Okey. Tak apa. Jiha. Kita ikut kreativiti. Sini pun boleh. Depan. Depan ni takut. Tak nampak. Okey. 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 Standby. Sedia. Ready? And Okey, standby. Silakan. Jiha, mewakili kumpulan 1. Lagi tarik. Tarik lagi. Siaga. Itu dia, ada gaya. Tinggi lagi. Lagi tarik. Lagi. Okey, last. Yeah, lagi gerek. Okey, letakkan cawan. Okey, letak dekat cawan. Kita letakkan cawan. Pop. Okey, nak minum terus ke bos? Okey. Bagi bos rasa dulu. Kejap. Sabar. Sampai sini. Okay. Bos ada. Rasa. Belum, disimpan dulu. Nanti dulu. Keputusannya nanti. Okey, kumpulan 1 dah selesai. Okey. Beri tepukan kumpulan 1. Yang kedua. Jiha. Okey. Dari Johor FM. DJ Nasri dari Pahang FM kumpulan 2. Sila ke depan. Okey, bersedia? Bukan. Sedia 3, 2, 1, silakan. Tarik. Ini macam dalam Okey, dahsyat dah. Tumpah. Oh, lari.
Okey, tuang. Okey, buai. Dah tarik. Buai. Okey. Bagi dekat juri. Baca dulu. Bos. Bismillah. Okey. Okey, bos. Minum, bos. Okey, ada komen bos dulu, komen. Bos. Kita teruskan dengan Nanti dulu. Okey, nanti bos komen. Tapi bos muka ada senyum. Ada kegembiraan di situ. Baik. Okey. Dan mewakili kumpulan 3, KG dari Trax FM. Okey. Come on KG. Come on. Penyampai kita dari Trax FM. Dia biasa ni dia kata. Yes. Bersedia? Sedia? 3, 2, 1. Wow, laju. Wow. Ops. Dah juga. Yeah. Lagi tinggi. Okey, Okay, one more, last. Okey. Dah. Mana cawan? Cawan. Okey. Sebab. Tarik lagi. Okey. Okey. Buat tak ada, buat. Ada. Okey. Ambil bagi dia juri. Bagi juri. Okey, silakan. Okey, bos. Yang terakhir, bos. Hati-hati, bos. Okey. Okey. Baik. Tiga-tiga dah. Okey, bagi tepukan untuk kumpulan 3 ni. Tiga-tiga dah buat cabaran kopi tarik. Kita kali ni nak tanya pula apa kata juri. Okey. Win dan Pika. Okey, kita minta ketiga-tiga para peserta bawa masing-masing punya perkakasan untuk menarik. Perkakas. Untuk saya bagi tahu yang teknik keempat tadi tu. Dia teknik. Ada. Tarik. Pegang masing-masingnya. Okey, bawa sila ke depan. Okey, bagi satu. Macam nak interview Ni dapat naik pangkat ke macam mana sekali? Tak ada. Dia secara Okey. Tengok bos tunjuk. Tengok bos terror. last 20 tahun dulu. Bila kita menarik yang ini cuba. Okey. Sikit. Aku risau. Dia dari sini Dari sini. Tak ada apron tu. Okey. Dia ini yang bergerak. Ini tekan. Yang bawah tu bergerak. Jadi ini akan kontrol, ini yang akan tahu dekat mana. Bawah tu yang tarik. Dan dia takkan tumpah. Sudah lambat. Maksudnya teknik dah salah lah ni. Okey, dia kalau dari segi rasa. Cuba. Cuba. Bawah yang tarik. Okey, dah. Ni dengan badan sekali. Baik. Jadi tangan di atas kena kekal statik. Jadi ini akan follow kita nak menari ke. Jadi dia akan kontrol ni kekal. Okey, pusing. Nasri, pusing. Kau pusing sekarang? Kau pusing. Pusing? Pusing. Oi. Sini. Okey. Payah nak tidur. Okey, baik. Bos dah bagi tahu teknik betul. Jadi keputusannya silakan. Siapakah menjuarai ikut cabaran kopi tarik? Dari segi gaya, persembahan semuanya menarik. Betul lah. Dan bila kita lihat di atas lantai tu, elemen kelima ialah kebersihan. Kalau kopi ataupun tarik lah. Sebab dia tidak boleh bertaburan. Itu ialah dari segi kebersihan. Dan dari segi gaya, dari segi teknik saya dah tunjukkan tadi kan. Okey. Dari segi gaya yang pemenangnya ialah Teng. Nasri. Kumpulan 2. Masuk kumpulan 2. Meraihkan kemenangan. Wah, kumpulan 2. Tahniah kumpulan 2 Nasri. Mewakili Pahang FM. Astaga. Apa yang nak dikongsikan selain menang? Kita ada hadiah. Saya nak kongsi yang kalah tak semestinya kalah. Kalah itu adalah permulaan untuk kemenangan. Satu lagi kumpulan 2. Okey. Kita nak tahu juga tempat kedua siapa, bos? Ada juga. Tempat kedua ialah pada Jihad. Kumpulan pertama. Kumpulan 1. Bola kita bagi.
Dahsyatlah kumpulan 1. Nombor 3 siapa, bos? Dah tahu dah. Senyap. Nombor 3 nama nombor 3. Jadi walaupun 1, 2, 3 masing-masing telah berjaya menarik. Daripada itu dah teknik menarik. Yang penting sahut cabaran tu. Terima kasih. Ni kita bagi bos, silakan bagi hadiah. Mana kepada pemenang. Pemenangnya Nasir. Tahniah. Makanya Mo. seterusnya kumpulan pertama, tempat kedua. Jihad. Ya, dan tempat ketiga. Dan seterusnya Kumpulan 3. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Okey, terima kasih DJ, terima kasih bos. Terima kasih Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Okey. Nampak gayanya kita nak bersahur. Kita Berpeluh-peluh. Tak, Lala, sementara kita nak peluh ni, kita nak bersama dengan DJ Rick. DJ Rick nampaknya sudah pun bersedia dekat sana hujung sana bersama dengan Olive House. Kita nak cakapkan terima kasih lah kepada Encik Saiful Zaman Yusof tadi. Juri kita tadi, dia memang pakar. Dia tahu, dia tunjuk teknik tadi kat bawah tarik tu kan. Rupanya begitulah. Diorang bukan tarik tahu, tolak. Ni semua tolak-tolak air ni. Ini apa dia? Aku risau je bos sakit perut lepas sendiri. Baiklah, kita bersama dengan Rick di booth penaja. Silakan Rick. Silakan.